Saya ada seorang customer yang ada duit 300,000 cash dalam tangan. Dia tanya saya, dia nak emas fizikal yang macam mana yang patut saya ambil. Jadi buat tuan-tuan dan puan-puan, siapa-siapa yang ada duit sekitar 300,000 dalam akaun simpanan dan ingin tukarkan sebahagian daripada duit tersebut ke dalam bentuk emas, boleh tengok video Dana ni sampai habis, mungkin bermanfaat satu hari nanti. Sebelum saya jawab soalan ni, biasanya saya akan tanya dululah apa tujuan simpanan 300,000 ni. Sebab sebelum tuan-tuan dan puan-puan decide untuk dapatkan emas fizikal, sangat penting untuk tuan-tuan dan puan-puan tahu apa tujuan tuan-tuan puan simpan emas ni. Okey, saya bagi contoh yang mudah untuk kita faham. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin menjadikan simpanan ini untuk memaksimumkan keuntungan, simpanan 100 gram emas yang bernilai 32,000 adalah pilihan yang lebih bagus. Okey? Karena kadar spread dia lebih rendah dan dia punya cost gold premium dia lebih murah berbanding 1 kilo gold bar 1 keping. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan punya tujuan simpanan adalah untuk tabung pendidikan anak-anak, saya sangat sarankan tuan-tuan dan puan-puan dapatkan emas yang lebih kecil. Sebagai contoh, gold bar 10 gram ni harga dia sekitar 3,000. Tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan 100 keping gold bar 10 gram ni sebab kebiasaannya pembiayaan pendidikan anak-anak kan ambil masa yang lama. Jadi untuk satu semester kita jual 10 gram. Untuk satu semester kita jual 10 gram. Macam itulah. Jadi sangat penting untuk tuan-tuan dan puan-puan faham dan tahu apa tujuan kita mau simpan emas sebenarnya sebelum kita mau mulakan tabungan emas kita. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan perlukan saya untuk belajar menabung emas dengan betul, Dana boleh bantulah. Jangan risau, Public Gold tidak kenakan cas apa-apa kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan hanya perlu daftar account dan terus aktifkan akaun emas minimum RM100 atau 1 gram dan tuan-tuan dan puan-puan sudah ke arah memiliki emas yang pertama. Jom Dana bantu.